Assalamualaikum dan salam sejahtera seluruh rakyat Malaysia. Ingat, jangan jawab mana-mana video call yang anda terima. Ramai sangat mangsa yang mengadu dekat saya dan ramai mangsa yang kena scam selepas dia jawab video call itu. Apa yang berlaku adalah bila dia jawab video call tu, pihak di sebelah sana telah mengedit wajah dan tubuh badan dia daripada berbaju kepada tidak berbaju. Dia akan menukar gambar anda menjadi gambar tidak seronok. Dia akan menjadikan gambar anda gambar loot yang akan memalukan anda. Selepas tu, dia akan ugut anda, dia akan minta duit dari anda. Kononnya duit itu sebagai jaminan yang gambar itu tidak akan diviralkan. Anda takut, akhirnya anda ikut cakap dia, anda pun serah duit kepada dia. Rahman nak ajar cara nak jawab video call macam mana. Ni dengar betul-betul. Okey. Jika anda menerima video call daripada mana-mana nombor yang kau tak kenal. Kau tengok nombor ni, ada video call lah. Nombor tu kau tak save. Jangan angkat. Kalau letak, kau matikan je panggilan tu. Itu untuk mana-mana video call dari nombor yang kau tak kenal. Jika anda jawab video call itu, anda akan termasuk perangkat diorang. Macam mana pula kalau video call itu daripada nombor yang anda save? Contohnya nombor si Rahmat. Kau dapat video call, Rahmat video call kau. Cara untuk menjawab video call itu ialah, of course kau kena tekan button hijau tu, betul tak? Kau tekan button hijau tu, kau letak handphone kau dalam keadaan menghadap siling. Kau tengok daripada tepi terlebih dahulu. Betul tak si Rahmat yang tengah video call aku tu? Ingat, boleh jadi wajah Rahmat yang tengah video call dengan kau tu sebenarnya bukan Rahmat, tetapi itu panggilan daripada scammer yang telah mengambil alih nombor telefon si Rahmat dan menggunakan wajah Rahmat menggunakan teknik AI untuk video call anda. Nombor tak kenal kau jangan angkat. Nombor kenal pun sebenarnya kau kena hati-hati sebab ada juga orang yang dah menjadi mangsa daripada nombor telefon yang dia save dia kenal. Tapi sebenarnya apa yang berlaku adalah scammer telah berjaya mengambil alih nombor telefon kawan anda dan kemudian dia buat video call pada anda. Dia menggunakan wajah kawan anda tu dengan menggunakan teknik AI. Dia bercakap dengan anda. Akhirnya anda telah masuk perangkap dia. So macam mana video call tak kenal pun jangan angkat, video call yang kenal pun jangan angkat. Cara dia adalah apabila anda dapat video call daripada kawan anda confirmkan dulu ia sebenarnya kawan anda. Dengan cara anda call dia terlebih dahulu dengan menggunakan talian biasa. Mat, kau nak video call aku ke? Pahal? Dia cakap, lah aku nak tunjuk gambaran ni. Then baru korang boleh video call dengan kawan korang tu. Tapi kalau tak ada sebab, tak ada apa-apa urusan, kau tengok pun kawan kau ni berbuat benda pelik-pelik je, kau be careful. Apatah lagi kalau yang video call dengan kau tu merupakan orang yang kau tak kenal dalam keadaan tidak berpakaian. Ramai orang dah jadi mangsa, Mat. Agensi kerajaan, syarikat swasta yang nak saya hadir ke lokasi anda untuk saya kongsikan rahsia tip formula nasihat bengkel ceramah seminar khusus latihan macam mana nak belajar tentang keselamatan digital, tak nak menjadi mangsa scam. Saya akan hadir ke lokasi anda. Nak tahu rahsia-rahsia mengenali scammer dalam handphone anda? Dengar cakap Rahmat Fitri Abdullah.